Kalau yang tak tahu lagi, kita saya ada dengan kawan-kawan dah berdaftar dengan ROS, Persatuan Pengacara Perkhidmatan Awam. Yang ni betul kita kumpulkan sekarang, kalau saya tak salah lebih kurang 700 ahli kita. MMC satu Malaysia, penjawat awam saja. Kalau tuan-tuan perempuan nak tahu, kalau kita pergi kelas-kelas pengacaraan, macam saya buat kelas, macam Mazimi buat kelas, biasa kita boleh bagi sijil penghargaan, sijil penyertaan saja. Tapi di Malaysia sekarang ni kita ada satu sijil pengiktirafan untuk pengacara majlis di bawah skim sijil kemahiran Malaysia, di bawah JPK. SKM 3 dia dah ada khas untuk pengacara profesional. Sekarang ni, so that's why untuk ahli-ahli persatuan sekarang ni kami tengah push untuk you all dapatkan juga sijil pengiktirafan ini. Kerana apa? Ke depan nanti itu memang menjadi kami punya apa ni aim lah. Kalau boleh kami nak jumpa pengurusan JPA sebagai contoh, ataupun pengurusan kepimpinan kerajaan, supaya kepimpinan ni dapat nampak lah kenapa peranan pengacara penting. Tapi kalau kita pergi saja jumpa tanpa planning yang bagus, maka tak cantik juga. So mungkin nanti di mata kepimpinan mereka akan tanya kami apa yang melayakkan you diberi bayaran, apa yang melayakkan you. Kita boleh cerita, saya pernah jadi MC, layak ke? So verbal ataupun pengalaman saja dia tak membantu. So you nak kena ada certification, accreditation. So certification yang kita boleh buat sekarang ni adalah SKM tahap 3 tu, sebab itu adalah yang diiktiraf oleh JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran, di bawah KESUMA, Kementerian Sumber Manusia. So nak dapat benda tu bukan mudah. Dia ada pergi kelas, dia ada melalui PPT, penilaian pengalaman terdahulu. So dia PPT pula dia ada dua. Satu, you boleh buat secara portfolio. Macam saya dah ada SKM 3 pengacara profesional. So saya buat portfolio tebal. Portfolio tu you kena kumpulkan pengalaman-pengalaman you kena dijurikan oleh pegawai penilai, dan kalau setuju lulus, barulah dapat sijil. Itu satu. Portfolio ni tak ramai antara kita yang boleh buktikan. Sebab contohnya Haris jadi pengacara banyak lama kan, tapi kalau suruh bukti susah sebab tak ada dokumen. Kau YouTube cari sijil penghargaan pun dapat. Dia nak kena ada skrip, dia nak kena ada gambar. So bukti tu susah, tapi ada satu cara mudah. So PPT ni satu portfolio, satu lagi dipanggil penilaian amali. So Haris pergi depan juri, dia suruh buat apa-apa, you buat, dan dia rasakan you bagus, maka tu dapat sijil. So saya rasa ramai lagi yang tak tahu. That's why kita nak promo benda ni supaya lebih ramai pengacara-pengacara di luar sana yang ada sijil kemahiran Malaysia tahap 3 yang diiktiraf oleh KESUMA lah, Jabatan Pembangunan So Kemahiran. maksudnya kalau ada pengacara yang tengah dengar ni, so macam mana proses dia orang nak dapat tu? Dia orang kena daftar kat mana? Okey, untuk kita mohon, dia ada banyak lah. You all boleh pergi ke website KESUMA ataupun website Jabatan Pembangunan Kemahiran. Kalau saya tak salah